Assalamualaikum. Hari ini saya akan kongsikan resepi biskut makmur legend, resepi emak saya. Bahan-bahannya tidak banyak. Gabungan bahan utama seperti tepung gandum, minyak sapi, sedikit susu pekat dan inti kacang yang menjadikannya rasa lemak, gebu dan cair di mulut. Disalut pula dengan gula icing pada bahagian luarnya. Sedap dan membangkitkan nostalgia raya. Dan yang paling penting sekali, ianya kurang manis. Jom kita mula. Memandangkan ini adalah biskut raya klasik, jadi tepungnya saya akan sangai terlebih dulu. Sekilo tepung gandum saya masukkan ke dalam kuali. Kalau boleh jangan gunakan kuali yang nipis ya, takut nanti tepung tu mudah hangus. Kita akan sangai tanpa minyak dengan menggunakan api yang paling perlahan. Pada awalnya tepung ni dia akan rasa berat. Tapi bila kita dah sangai, lama kelamaan dia akan jadi ringan dan sedikit harum. Matikan api, sejukkan terlebih dulu sebelum kita simpan dalam bekas kedap udara. Nanti nak guna baru kita sukat ya. Seterusnya, saya akan menggoreng bahan untuk inti pula, iaitu secawan kacang tanah. Kacang tanah ni juga saya akan goreng tanpa minyak. Kalau anda nak bakar dengan menggunakan oven pun boleh, tapi biasanya saya goreng tanpa minyak sehingga keperangan. Tapi jangan terlalu perang sebab nanti bila terlalu perang sangat, dia akan mengeluarkan rasa pahit pula. Bila nampak perang dan keluar bau harum kacang tu, anda boleh matikan api. Dan bila dah matikan api ni pun, anda kena kacau juga sekali-sekala sebab waktu ni proses memasak tu masih lagi berjalan walaupun kita dah matikan api. Seterusnya, saya akan tunjukkan pula proses untuk membuang kulit kacang. Sediakan tuala dapur yang bersih. Masukkan kacang tadi ke dalam tuala dapur dan kemudiannya kita akan ramas-ramas dan gosok-gosokkan pada telapak tangan seperti ini. Proses ni optional ya. Kalau anda tak nak buang kulit pun boleh. Sebab saya kadang-kadang pun saya memang tak buang kulitnya ya. Kacang ni tak akan rasa pahit kalau kita tak goreng sampai hangus. Jangan risau ya. Ini saya sekadar nak tunjukkan pada anda sahaja. Proses cara untuk membuang kulit kacang. Bila dah keluar kulitnya, dah tertanggal daripada kacang tu, kita akan tapis pula. Prosesnya agak remeh. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kalau tak nak buang kulit pun tak apa ya. Seterusnya, saya akan kisarkan dengan pengisar kering. Tapi jangan terlalu halus sangat. Kalau orang dulu, biasanya mereka akan tumbuk kacang ni. Tapi sekarang kita dah zaman moden. Jadi saya gunakan pengisar kering. Masukkan kacang tanah yang telah dikisar tadi ke dalam mangkuk yang bersesuaian. Untuk membuat inti, saya akan gunakan 2 sudu besar susu pekat manis. Anda boleh gunakan sebarang jenama. Untuk inti juga, saya tidak akan memasukkan gula sama ada gula icing ataupun gula kasta. Hanya gunakan susu pekat sahaja dan resepi ini tidak terlalu manis. Gaulkan hingga sebati dengan menggunakan spatula dulu. Kemudiannya, saya akan gaulkan pula dengan menggunakan tangan. Sebab dia agak melekit, jadi saya pakai sarung tangan ya. Gaulkan sehingga mendapat adunan yang boleh dikepal seperti ini. Kalau masih lagi tak boleh kepal, anda boleh tambahkan 1 sudu besar susu pekat manis lagi. Ketepikan sekejap bahan inti. Ini pula 2 cawan tepung gandum yang kita sangai tadi. Saya akan tambahkan setengah sudu kecil garam untuk menaikkan rasa lemak biskut ini. Lagi sekali, saya juga tidak gunakan gula icing ataupun sebarang jenis gula dalam biskut ni.
Hanya gunakan 2 sudu besar susu pekat manis untuk diadun bersama dengan tepung. Ini saya ikut cara mak saya ya. Sebab ada setengah resepi akan memasukkan juga gula icing. Kemudiannya, sediakan secawan minyak sapi. Anda boleh gunakan sebarang jenama mengikut bajet sendiri. Masukkan sedikit demi sedikit, jangan terus masukkan secawan minyak sapi ni sekaligus ya. Saya masukkan lebih kurang setengah cawan dulu dan akan uli sehingga mendapat dough yang tidak melekat di tangan. Resepi mak saya ni memang tidak menggunakan sebarang jenis butter, margarin ataupun minyak masak. Mula-mula saya gunakan spatula dan kemudiannya akan uli dengan menggunakan tangan. Pastikan kita dah bersihkan tangan dengan secukupnya. Sekiranya dough anda terlalu keras, anda boleh tambah sedikit lagi minyak sapi. Tapi kalau dough yang sudah elok dan tidak melekat di tangan seperti ini dan boleh pula dikepal, bermakna doughnya telah cukup cantik. Tak perlu lagi nak tambahkan minyak sapi. Ini adalah baki minyak sapi yang tidak dihabiskan. Boleh simpan balik dalam tin untuk digunakan mungkin untuk memasak nasi ataupun sebarang jenis lauk nanti. Untuk menyukat pula, saya akan gunakan 1 sudu kecil untuk dough luar dan setengah sudu kecil untuk inti. Sudu kecil ni maksudnya merujuk kepada TSP ya. Sekarang saya nak tunjukkan pula cara saya menyukat dough luar dan inti. Sukat inti dulu dan kemudiannya sukat pula dough luar. Kalau anda tak nak sukat, nak agak-agak saja pun boleh. Tak jadi masalah ya, terpulang kepada cara masing-masing. Tapi bila kita sukat tu, kita akan dapat bentuk yang sama saiznya. Masukkan inti ke dalam dough luar. Kemudian tutup dan jadikan bentuk bulat dulu. Sekarang dah jadi bentuk bulat, kita akan bentukkan pula menjadi bujur. Anda boleh ikut langkah seperti yang saya tunjukkan di sini. Ada setengah bentuk biskut makmur yang hanya berbentuk bulat sahaja. Pun boleh juga ya. Tapi saya biasa buat bentuk bujur seperti ini. Susunkan di atas tray yang bersesuaian. Seeloknya jangan gunakan tray hitam ya. Sebab tray hitam tu biskut anda nanti mudah jadi hangus. Ulangi langkah yang sama sehingga siap. Di sini saya tunjukkan langkahnya sekali lagi. Proses ni ya agak lama juga. Kalau dapat buat beramai-ramai, kita akan rasa lebih enjoy lagi untuk penyediaan biskut raya. Kemudiannya, bolehlah disusun di atas tray. Tray ni kita tak perlu geriskan sebab nanti bila kita bakar biskut raya tu sendiri akan mengeluarkan minyak dan dia tidak akan melekat. Tapi kalau anda nak geriskan tray ataupun nak alas dengan parchment paper pun boleh. Saya dapat lebih kurang 55 biji biskut makmur. Kalau nak buat banyak, anda boleh gandakan bahan. Panaskan oven selama 10 minit. Kemudian bakarlah biskut sehingga masak mengikut kapasiti oven masing-masing. Saya gunakan api atas dan bawah, kipas oven saya offkan. Bila masa tamat, keluarkan tray biskut daripada oven. Biskut yang masak sempurna akan bergerak bila kita tolak dengan menggunakan spatula seperti ini. Dan juga selain itu, bahagian bawahnya akan berwarna perang seperti yang saya tunjukkan di sini. Sejukkan dulu biskut sebelum kita mula menyalut dengan gula icing. Sejukkan pada suhu bilik sahaja. Untuk bahan salutan, saya gunakan gula icing. Seeloknya kalau anda nak ayak pun boleh. Kalau tak nak ayak pun tak apa. Saya tak campurkan dengan susu tepung atau apa-apa ya. Semata-mata gula icing. Salutkan biskut sehingga biskut dilitupi sepenuhnya dengan gula icing. Dan seterusnya masukkan ke dalam kap kertas. Kalau anda tak nak masukkan ke dalam kap seperti ini pun tak apa. Boleh terus susun dalam balang bekas kedap udara.
Buatlah sehingga selesai kesemuanya. Tapi pastikan biskut telah pun sejuk sepenuhnya sebelum kita mula menyalut. Ini penting untuk menjadikan biskut tu lebih tahan lama serta tidak mudah berbau hapak. Beginilah hasilnya biskut Makmur Legend yang kita sediakan tadi. Pada waktu ni memang sangat harum. Bau biskut ni hasil gabungan daripada bahan-bahan yang saya tunjukkan tadi. Walaupun bahannya ringkas sahaja, tapi cukup untuk membangkitkan nostalgia raya. Saya pasti anda akan sukakan rasa biskut Makmur yang gebu, lemak dan cair di mulut. Saya harap anda sudi mencuba. Siap.